So guys, hari ni sampai waktu untuk kita puzzle enjin RIZ kita ni. Barang-barang pun dah sampai, gearbox dah buat, blok dah buat, crankshaft pun dah repair balik lah. Dah tukar rod, connecting, bearing-bearing semua dah ada. So kita tinggal plug and play satu per satu. Okay? Kau layan je lah video ni. Sampai enjin ni terkatup dan tertutup. Piston kita pakai kecil-kecil je. 105 standard. Ada check. Alah, comelnya. Biasa tengok 65. Alah. Boleh lah ya. Janji racing. Paling penting apa? Tak jam. Dia cakap, tak oko tak kawan. Oko pun oko lah. Janji dia kawan dengan aku, okey lah. So guys, inilah crankcase RI check. Casing tengah, kiri dan kanan. So bearing yang kita perlukan untuk crankshaft 6205C3. Ini bearing crankshaft kiri dan kanan. Ada 2 biji. Bearing gearbox sebelah ini belah apa ah? Ini belah sprocket kan? Belah sprocket, ini balancer, ini gearbox. So ini saja bearing kita bukan. Macam kurang satu bearing je. Sini ada bearing juga kan? Oh, dah ada dekat drum. Oh tu. Itu gearboxnya. Bearing dah dekat situ. So, kita mulakan pasang. Okey, pemain kasih settle. Aku tak dapat nak tolong pasang sekarang ni sebab aku nak pegang handphone. So, settle lah pemain kita pasang. Pemain terulung dan terjulung kita. So bearing-bearing semua kita dah masukkan dekat tempat yang betul, tempat dia. So lepas ni kita masukkan crankshaft pula. Kita press crankshaft masuk kepada crankcase. Ini rumit sikit kerja dia. So kita pakai puller je lah. Itu dia. Ya. Dah cepatnya. Sini jap. Macam terotak. Saya tak nampak, dia kena macam ni. Ya, video. Sini ya. Asyik tu. Kalau pegang dia insap ni. Terima kasih lah kau datang di waktu memerlukan. Connecting. Yeah. Begitu mudah ya pemain. Sangat senang bila melihat. Buat sendiri tengok kan. Bantuan datang di waktu memerlukan. Baiklah, terang lah. Gini lah. Baru 4 tahun. AMG. Yeah. Ini gearbox kita pasang masuk dekat dia punya rumah dia. Pastikan kedudukan dia betul. Ni kita letaklah pelincir sikit. Video ni dah macam tutorial dah. Padahal nak santai-santai je. Tutorial pasang pula ni. Lain orang lain cara yang lu pasang gearbox ni, ikutlah skill masing-masing. Kalau aku pasang sekali dengan getam tu. Kalau aku lah, tapi ada orang suka macam ni. Suka hati korang lah nak pasang macam mana pun, tak ada masalah lah. Ikut koma lah. Ni ada beza atas bawah, orang tahu. Betul-betul dah macam tutorial, tak payahlah kau tengok je lah. Kalau kau buka, kau tahu duduk tu kat mana. Senang. Takkan nak detail lah cerita Kita nak santai je buat video. Tak payah tutup-tutup tangan tu, potong tu lah.
Ni tersepit. Oh, tersepit. Okay, sorry. Kan dah marah dah Pomen. Kau orang ni tekan-tekan tengok Pomen dah marah dah. Macam mana tak boleh masuk ni? Kau tak baca bismillah. Oh, tengah azan lah. Patut ah. Masuk dah, Bu. Baca bismillah. Kata baca bismillah dulu. Okey dah, settle. Ini batang besi dia. So kita pasanglah cocok macam tu. Amak lagi. Macam baru manis. Cun. Nama dia Cun. Kau Tim. Gearbox. Itu hari aku dah tukar gearbox tau. Aku tukar gearbox. Yang mana ni kan? Oh. Ni satu gigi dengan gigi ni. Nampak tak? Satu dengan ni. So ini aku tukar gear 6 saja. Bagi dia racing sikit. Nombor berapa aku dah tak ingat lah. Ni yang paling penting, center boost ni kena ada. 1, 2. Jangan sampai tak ada. Tak ada sangat tak tahu Barang-barang macam ni kita repair je. So kita kekalkan dalam kondisi original. Feedback dia ni kita tukar je lah boost. Kita feedback balik. Flash plate pun kita dah beli tu. Tobarki. Plate ni pun cantik lagi. Boleh lah pakai. Tapi dapat sekali tak plate ni? Tak dapat tak? Tak beli kan? Pakai je lah balik. Padahal skru casing kita pakai yang baru. Okay, so kita buka lah. Okay, sekarang kita katuk casing tengah. Masukkan crankshaft. Okay. Apa aku tak cakap? Tak payah cakap pun. Buat video je. Bu, kenapa lah kau tak susut skru ni? Aku yang pening. Bahagian penting, oil seal 1, oil seal 2, oil seal 3. Enjin separuh siap, dah nak siap. Buka dia kata. Mantap. Ini kalau tak
Ni kalau galau macam ni. Kau siap. Nama dia tukar ke? Belum. Dah. Belum. Cerita kan kalau lari jadi apa? Tak payahlah cerita kalau dia gegar macam mana. Nampak kan? Kalau gegar pandai-pandai lah. Sekarang kita ada masalah mengenai clearance dia. Agak berat di situ, kerinsa nak pusing. Agak susah. So, inilah cara dia. Kita cari sampai dia okey. Belum. Masih berat. Sorry tak ada tripod ataupun tak ada stand. Jadi kita pakai tangan. Agak manual sikit lah. Tapi kita bagi duit dengan kau lah. Hari tu kena tengok. Banyak hari tu masih dipilih. Penabur, jangan lupa. Habislah sampai. Itu dah tengok lagi. Salah. Ini sangat pening lah.
Activity. Habis sangat tunjuk. PSR ni 600 lebih ke tau? Okey, boleh pakai? Tak, 600 lebih kan tadi. Ya. Bukan baca kat tadi 400 lebih ke tau? Dah naik harga Asyik tak? dealer ke apa tu? Tengok betul-betul. Biasa macam tu dah dealer ke. Bukan dealer ni, ini kedai orang lain. Tadi lah tu. Dia tulis. Tapi stok asyik tak ada. Nak dapat dia ada. Time dia release terus beli. Ada memang. Stok tak ada. Kalau stok tak ada memang naik harga. Kalau dah barang tu on the way dah memang confirm on the way kan. Nanti dia buka pre-order. Memang kacak casing aku ni Memang kacak taman sama colour tu dengan kau. Pasang kau. Kacak tu. Alah, tolong lah. Benda-benda macam ni kena tak tolong dengan kau. Nanti siapa nak gang kamera? Ku jangan. Ni, satu lagi lah. Ya. Suka betul aku dengan casing hitam tulisan putih ni. Tangan tepi je jari. Casing tepi dah siap, casing tengah pun dah siap. Ni tengah ni kita panggil apa ni? Start ke hub tank? Bukan. Apa orang panggil dia? Yang, aku tengok. Tiang head lah. Alah, ni lah nama dia. Cylinder bowl start kit. Kita pakai stainless steel. Baru tak terangkat lepas ni. Kita terangkat juga tak tahu lah. Padahal standard je pun. Main-main lah. Call. Belanja sikit logo ESR. Payung lah. Kod dua sponsor RZX biji je. Kan dia bawa band dia, bawa family dia tahu tak? Nak tunggu kena bawa rumah kan kata rem. Anu ah, beriah tak? Function dia. 5,000. Sesak ah. Sesak apa? Dapat lapar.
Progress engine siap pasang, settle. Tunggu next episode, next part, okay? Layan-layan Tunggu next video. Assalamualaikum. Bye bye.